Tindakan menggungkit kisah lama dipercayai punca yang membawa kepada pembunuhan seorang wanita dengan lehernya dikelar menggunakan pisau pemotong sayur oleh suaminya petang kemarin. Difahamkan suspek dipercayai bengang sebelum tercetus pergaduhan dengan isterinya yang kemudiannya membawa kepada kematian tragis itu. Ketua Polis Daerah Tangkak Superintendent Ruslan Muhammad Talib berkata, siasatan awal mendapati kejadian pembunuhan berlaku membabitkan masalah keluarga. Katanya pada masa sama, suspek turut memiliki rekod lampau mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan pada 2017 kerana melakukan khianat dan dijatuhi hukuman denda RM1,800. Dalam kejadian antara jam 4.15 hingga jam 4.30 petang kemarin, suspek yang juga penganggur bertindak mengelar leher isterinya hingga maut. Sejurus kejadian itu, suspek memandu kenderaan ke rumah keluarga mentuanya sejauh kira-kira 40 km untuk membakar 4 kenderaan. Roslan berkata, polis turut menemui pisau yang masih berdarah dipercayai digunakan untuk mengelar leher wanita itu di sebelah mayatnya di ruang tamu rumah mereka.